Ish, apa dah jadi dengan pengumuman calon UMNO dan Barisan Nasional di Johor ni? Saya dengan ini mengumumkan calon-calon Pimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional boikot ke pengumuman calon UMNO dan BN di Johor ni? Sian tengok Dato' On sorang-sorang aja umum kan. Presiden tak nampak, Timbalan Presiden tak nampak, kepimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional tak nampak, Susah Agung pun tak ada. Apa dah jadi dengan UMNO dan Barisan Nasional di Johor ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Hari ini 24 Jun 2026, calon-calon UMNO dan Barisan Nasional yang akan memasuki pilihan raya negeri Johor diumumkan oleh Barisan Nasional. Seperti yang Dato' On banyak kali sebut, UMNO dan BN mengumumkan kesemua 56 calon mereka. Tapi yang saya rasa sedikit janggal ni lah, ini rasa serba tak kena kalau tak tanya ni. Ni nak tanya Dato' On lah, nak tanya. Dato' On, pengumuman calon tadi tak dapat restu kepimpinan tertinggi Barisan Nasional ke? Yalah, Presiden tak nampak, Timbalan Presiden tak nampak, kepimpinan tertinggi UMNO BN pun tak ada. Kalau kita tengok ketika pengumuman BN tahun 2022, yang umum Presiden sendiri. Dia beri isyarat siapa Menteri Besar yang dia nak. Kita telah menentukan penanda aras bahawa pada kali ini untuk negeri Johor, calon-calon yang akan dipilih siap serah watikah apa semua. Beza dengan 2026 ni, hambar betul. Apa dah jadi? Okey tuan-tuan, kalau katakanlah saya membezakan pengumuman calon Pakatan Harapan tempoh hari dengan pengumuman calon Barisan Nasional kali ini, dari segi persediaan, Pakatan Harapan jauh lebih bersedia nampaknya. Di pihak Pakatan Harapan siapa hadir? Pengerusi merangkap Presiden Pakatan Harapan sendiri tau, Datuk Seri Anwar. Semua timbalan pengerusi, naib pengerusi, presiden-presiden komponen parti, kepimpinan barisan tertinggi ketiga-tiga komponen PH, penyokong, jentera, publik, berlempah bang. 41 puteri wangsa Dr. Mazli Malik, itu baru steady. Bos paling tinggi sekali yang umum. Takkan Presiden suruh Abang On kita yang umum kan? Abang On tu sendiri pun belum tentu on jadi MB. Silap-silap off sekejap lagi. Menangis konon. Aduh, saya sebenarnya buat video ni nak lahirkan rasa simpati je lah. Simpati dekat Abang On kita. Tak apalah Abang On ya, dah umum ya. Lawan lah nak buat macam mana ya. Tak ada restu pun tak ada restu lah, lawan je lah ya. Yalah, nak buat macam mana?